Bukan mengeluh dengan apa yang tiada, bersyukur dengan apa yang ada. Ramai yang asyik fikir mesti kena ada modal yang besar baru boleh mula buat bisnes. Bukan semua perkara bermula dengan duit, tapi bermula dengan minda. Yang penting konsisten buat perkara yang diajar oleh mentor dan follow sistem yang proven sukses. Tuhan pasti nampak usaha kita. Stop fikir semua perkara perlukan duit. Modal ni ada banyak. Tuhan bagi salah satu modal duit. Tapi modal yang lebih besar adalah minda dengan modal badan. Dua perkara ni yang patut kita lebih syukur daripada duit. Sebab tiada dua ni, duit langsung tak boleh ada. Tapi dengan tiada duit, ada dua ni tiada hal lah. Jadi cepat bertindak sekarang untuk kaji bisnes Easy. Follow Easy, like, save dan share video ni dan komen saya nak bisnes. Lepas tu pergi ke profile Easy, WhatsApp Easy, Easy akan balas korang secepat mungkin. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting.